Program Sentuh Memang Best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak IBI atas penganjuran program Sentuh ni, iaitu satu program yang memang agak baik dalam kelestarian alam sekitar dan juga menangani isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi saya rasa program ni merupakan starting point yang telah IBI di bawah Pusat Pengurusan Alam Sekitar, di bawah penerajuan oleh Dr. Wan Hana Malini yang kita dah lakukan di beberapa sekolah jugalah. So saya berharap pihak pengurusan tertinggi UKM akan memastikan bahawa program ini akan dilaksanakan dan menjadi rutin bagi setiap PTJ di UKM untuk melaksanakan program Sentuh ini supaya kita lebih terus luas dan keterhadapan dalam isu-isu yang berkaitan dengan kelestarian dan perubahan iklim di peringkat UKM sendiri, peringkat kebangsaan dan di peringkat antarabangsa. Science and Environment Year to Heart ini adalah satu program yang mana kita reka bentuk untuk kita memberi maklumat mengenai alam sekitar dan juga perubahan iklim kepada komuniti yang bukan teknikal. Jadi biasanya penyelidikan dilakukan di universiti, terutamanya di IBI dan juga di fakulti-fakulti di UKM, yang mana memberikan satu maklumat yang sangat bersifat teknikal. Kita cuba terjemahkan kepada komuniti dalam bentuk yang interaktif, yang mudah faham, dengan harapannya maklumat tersebut tu adalah benar dan juga semangat untuk mengekal alam sekitar tu akan terpahat dalam jiwa. Hai, saya salah seorang peserta program Sentuh. Hari ini banyak program yang best yang memberi kesedaran kepada saya mengenai alam sekitar. Melalui program ni juga, saya baru tahu yang selama ni saya dah buat pun green routine tu, tapi saya tak sedar pun. So, joinlah program Sentuh ni kalau EMC ada buat lagi. Sangat best, sangat gempak dan korang mesti akan bersemangat untuk menjaga alam sekitar. Program Sentuh ini saya rasa menarik dan happy lah bila join. Even sebagai seorang pensyarah, saya banyak belajar juga sebab dia dapat mengaitkan apa yang kita buat harian dengan apa yang perlu dibuat lah yang untuk mesra alam. Jadi dia sentuh hati saya. Hai, saya salah seorang peserta Sentuh. Program Sentuh ni memang terbaik sebabnya program dia fun-fun je. Kalau korang nampak dia orang ada buat aktiviti apa-apa, jangan lupa join tau. Memang best gila. serap Sentuh.